Halo, pernahkah anda terfikir berapa nilai harga rumah sebenarnya kita mampu beli di Malaysia sini? Hari ini saya tunjuk ada dua cara yang paling senang dan shortcut untuk buat pengiraan supaya kita boleh tahu bajet kita. Cara pertama adalah yang paling senang dan paling shortcut tetapi dia mungkin kurang tepat. Tapi tak kisahlah, kita buat pengiraan sebagai rujukan sahaja. Cara pertama adalah kita guna 1/3 daripada gaji bersih anda sebagai bajet anda. Contoh, andai kata gaji bersih anda RM5,000 sebulan, 1/3 adalah lebih kurang dalam RM1,600 sebulan. Jadi bajet tersebut adalah sesuai untuk buat bayaran bulanan rumah anda. Jadi berapa nilai rumah kita mampu beli? Cara dia senang saja. Kita guna nombor magic iaitu darab nombor tadi tu dengan 200 sehingga 250 iaitu bersamaan dengan RM320,000 sehingga RM400,000. Di sini adalah satu rumusan anda boleh buat sebagai rujukan. Cara kedua, dia lebih tepat dan biasanya bank akan guna cara ni untuk buat pengiraan iaitu mengguna DSR. Apa tu DSR? DSR tu adalah Debt Service Ratio. Cara kedua bergantung kepada bank juga sebab setiap bank ada cara pengiraan dia masing-masing. Biasanya saya akan buat dua kategori untuk komitmen anda. Kategori pertama adalah lifestyle iaitu makan minum, tengok wayang, isi minyak dan sebagainya. Biasanya bank akan ambil 30% daripada gaji bersih anda sebagai komitmen pertama ni. Kategori kedua adalah komitmen anda terhadap bank iaitu loan rumah, loan pinjaman kereta, PTPTN atau hutang-hutang kredit kad. Andai kata anda tak ada apa-apa komitmen dengan kategori kedua tadi tu iaitu kosong. Andai kata gaji bersih anda RM5,000 sebulan dan tolak dengan 30% komitmen pertama anda tadi, yang balance adalah RM3,500. Sama juga macam tadi, kita guna nombor magic darab dengan 200 sehingga 250. Kali ini anda mampu beli RM700,000 sehingga RM875. Dengar macam tinggi kan? Tak apa, jika anda perlu pertolongan untuk buat pengiraan yang lebih tepat, sila hubungilah saya. Komen, bajet atau PM saya segera. Jika anda telah mendapat manfaat dan belajar sesuatu yang baru, sila like, follow dan share kepada rakan-rakan anda. Nama saya Ezra, kita jumpa lagi di episod lain. Bye!